7 daripada 10 jemaah haji balik dengan kaki melecet, luka atau kulit terbakar. Yang paling menyedihkan, ramai tak boleh selesaikan ibadah dengan sempurna sebab sakit kaki. Bukan kerana tak mampu, tapi sebab tak bersedia untuk benda yang nampak kecil. Hari ini saya kongsi apa yang anda wajib bawa. Bayangkan, anda dah tunggu bertahun-tahun untuk giliran haji. Tiba sana, hari kedua, kaki dah mula sakit. Kenapa? Pertama, anda berjalan jauh lebih banyak daripada biasa. Tawaf sahaja lebih kurang 1 kilometer satu kali. Sa'i 3.15 kilometer. Belum masuk jalan ke masjid 5 kali sehari. Kaki yang tak biasa jalan jauh memang akan protes. Kedua, cuaca panas sampai 45 darjah. Kulit berpeluh, kasut lembab, stoking basah, friction tinggi. Kulit akan melecet dalam masa beberapa jam sahaja. Ketiga, kaki tertutup untuk masa yang panjang. Bakteria dan kulat senang berkembang dalam keadaan lembab. Luka kecil boleh jadi infected dalam 2-3 hari. Keempat, ramai jemaah adalah warga emas. Kalau dah lebih tipis, cepat koyak, lambat sembuh. Diabetes pula buat proses penyembuhan lagi perlahan.